Nak pergi Ong Tai Kim, tapi perasaan AR Patin Tempoyak dah buka cawangan baru di Medan Idaman Gombak. Saya masih ingat kawan saya pernah bawa saya makan di food truck mereka di Jalan Genting Klang. Wah, bagi saya memang plus point kalau makanan hanya disediakan panas-panas bila di order. Sebab saya memang tak boleh terima kalau makanan sampai sejuk atau dah di-pre-cook awal-awal. Kami order ayam goreng, talapia goreng, patin goreng, ulam bersama budu dan sambal belacan. Dan juga pelakon utama hari ini, Patin Tempoyak. Ada setengah makanan tak perlu makan, tengok je pun dah tahu sedap. Ingat Upin Ipin saja suka, anak Sam pun suka ayam goreng. Abang Sam kahwin orang Pahang, jadi kalau masakan Tempoyak, dia pasti mahir. Selain dia muka handsome, muka dia juga mampu bagi tahu makan tu sedap ke tak. Alamak, sedap ke ni? Saya yang dulunya tak erti makan tempoyak, sekarang dah mula pandai makan. Bagi saya, tempoyak sini jenis friendly, bukan jenis hardcore. I like it. Sini memang ngam dekat saya. Talapia dan patin goreng pun sangat rangup. Kami berdua betul-betul enjoy our lunch today. Makanan sedap, harga berpatutan dan kena pada kualiti makanan.